Musim durian tahun tu menjadi. Abah Uteh, bekas komando, ajak adik-adik dia masuk dusun Tebiar waktu malam. Si adik teruja. Masa tengah cari durian, adik dengar bunyi gedebuk. Bunyi benda jatuh. Ingatkan durian gugur. Bila adik pergi dekat pokok tu, dia dengar bunyi merenyek halus, sayup-sayup. Adik toleh kiri kanan, tak ada orang. Tiba-tiba Abah Uteh datang, tarik tangan adik dan bisik, "Balik, sekarang." Adik bingung, baru dapat 3 biji dah kena balik. Sampai rumah, barulah Abah Uteh buka cerita. Rupa-rupanya, bunyi gedebuk tadi bukan durian gugur, tapi bunyi pocong yang sedang berguling di banir pokok. Dan suara merengek yang adik dengar tu, itu suara pontianak yang tengah bertenggek atas dahan, betul-betul atas kepala adik masa tu. Nasib baik adik tak mendongak, kalau tak demam seminggu. Malam esoknya, dorang tak serik, masuk lagi nak cari manggis. Tengah syok kutip buah, tiba-tiba Abang Cik terjun dari pokok dan lari balik rumah macam kena kejar hantu. Adik dengan Abang Uteh pun ikut lari sebab takut. Bila sampai rumah, dorang tanya, "Abang Cik nampak hantu apa?" Rupa-rupanya Abang Cik sakit perut sebab termakan lengkuas dalam daging masak kicap mak. Dia lari sebab dah tak tahan nak tercirit. Buat penat je lari. Malam ketiga, operasi diteruskan. Kali ni Abang Tam ikut sekali. Tengah syok kait manggis, tiba-tiba datang bau kambing yang sangat kuat. Abang Uteh yang ada ilmu hutan terus arahkan semua panjat pokok tinggi-tinggi. Senyap. Lampu suluh dipadamkan. Setengah jam kemudian, muncul 3 ekor harimau. Pak belang besar macam kerbau jantan. Mata dorang merah menyala dalam gelap. Salah seekor harimau tu datang kat pokok adik. Dia gesek-gesekkan perut dia kat batang pokok tu. Jantung adik rasa nak meletup. Peluh jantan keluar macam air paip. Kalau harimau tu dongak atau panjat, habislah. Dorang terpaksa beku atas pokok tu dekat 1 jam. Nasib baik hujan turun, harimau-harimau tu pun lari masuk hutan tebal. Bila line clear, dorang terjun dan pecut balik rumah, tak toleh belakang dah. Ayah dorang cakap, harimau tu bukan sebarang harimau. Itu adalah harimau penjaga yang dilepaskan oleh pawang kampung dulu-dulu untuk halau gangguan makhluk halus. Patutlah hantu-hantu kat dusun tu takut. Lepas kejadian tu, 4 beradik tu taubat tak jejak kaki kat dusun tu lagi. Pengajarannya, jangan ambil hak orang walaupun terbiar. Dan kalau terbau kambing tengah hutan, panjatlah pokok secepat mungkin.